Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. RM sejuta tidak lagi cukup untuk anda keluarkan duit KWSP selepas bersara. Mempunyai RM 1 juta dalam akaun KWSP anda tidak lagi membolehkan pengeluaran lebihan mulai 1 Januari 2026. KWSP menaikkan standard persaraan, mengetatkan syarat pengeluaran dan menetapkan penanda arah simpanan baru, menjadikan apa yang dahulu cukup kini tidak lagi memadai untuk pengeluaran duit awal. Perubahan ini diumumkan dalam Belanjawan 2026 dan menandakan peralihan dasar susulan kos sara hidup meningkat, jangka hayat lebih panjang serta pertumbuhan sektor pekerjaan tidak formal. Pelaksanaan Rangka Kerja Kecukupan Pendapatan Persaraan RIA akan mengukuhkan pelindungan persaraan berserta skim untuk pekerja gig, suri rumah dan fleksibiliti pengeluaran yang lebih disasarkan. Mulai 1 Januari 2026, Rangka Kerja Kecukupan Pendapatan Persaraan RIA mula berkuat kuasa memperkenalkan 3 penanda arah simpanan untuk merancang persaraan. Simpanan asas RM390,000, simpanan mencukupi RM650,000, simpanan dipertingkat kepada RM 1.3 juta. Bagi ahli di bawah umur 55 tahun dengan baki tinggi, ambang pengeluaran simpanan lebihan dinaikkan secara berperingkat RM100,000 setahun selama 3 tahun. Bermula RM 1.1 juta pada 2026, RM 1.2 juta pada 2027 dan RM 1.3 juta pada 2028. RM 1 juta tidak lagi dibolehkan untuk anda membuat pengeluaran awal menurut KWSP selain had pengeluaran di atas berikut antara pembaharuan yang dilaksanakan oleh KWSP mulai sekarang.